Assalamualaikum. Dekat belakang saya ni adalah Hyundai Accent. Hyundai Accent yang kita bawa di sekitar Mekah dan juga Jeddah. Hyundai Accent ni cukup menarik lah. Hyundai Accent ni cukup menarik sebabnya dia adalah segmen B sedan. Tapi Hyundai Accent ni tak ada dekat Malaysia. Saya tak nampak dekat Malaysia. Saya tak sure lah sama ada memang dia tak masuk ataupun macam mana. Tapi rasanya memang tak masuk. Yang masuk dekat Malaysia adalah Hyundai Elantra dan juga Hyundai Sonata. So dua-dua ni, Elantra ni adalah segmen C yang setara dengan Proton Previe. Sekarang kita ada Proton S70. Kemudian Hyundai ada juga ada Hyundai Sonata yang merupakan sedan segmen D. Memang lagi besar lah. Jarang orang Malaysia pakai sedan segmen D. Sedan segmen C memang popular lah dekat Malaysia. Antaranya ialah Toyota Camry dan juga Honda Accord. So kalau dekat Jeddah dan juga Mekah especially, brand Hyundai dan juga brand Toyota adalah dua brand yang sangat dominan dekat Mekah dan juga Jeddah. So macam dekat Mekah, kalau dulu saya pernah datang ke Mekah dulu, Hyundai Elantra ni sangat banyak. Taksi-taksi memang semua pakai Hyundai Elantra. Hampir semualah pakai Hyundai Elantra. Tapi sekarang tahun 2026 kita boleh nampak ada variasi antara Hyundai Elantra dan juga Toyota Camry. Toyota Camry memang banyak digunakan sebagai taksi dekat Mekah. Kat Mekah. Begitu juga dengan Jeddah pun banyak Toyota Camry ni. So kat sini memang dia pun pakai kereta besar-besar. Dia pun jarang pakai kereta yang segmen B dan juga segmen A ni. Adalah beberapa yang segmen A sedan yang menarik juga sebab dia Contour. Saya tak ingat apa brand tu. Ada yang Suzuki, ada yang Hyundai juga. Sedan dia memang segmen A. Memang dia setara macam Prodo Brezza, Proton Saga. Tapi dia bentuk dia agak macam penyek sikit. Belakang dia tu macam terpotong lagi. Macam Brezza tu kita nampak dia dah terpotong dah. Nampak dia sangat tinggi dah, menonggek dah. Tapi yang ini dia lagi pendek. Tapi dia tak nampak pelik macam mana saya rasa lah. Untuk Prodo Brezza saya rasa bentuk dia agak pelik. Tapi kalau kat sini sedan segmen A dia agak just nice to see. Tapi tak masuk Malaysia. Tak tahulah. Saya cerita pasal Hyundai Accent ni, sedan segmen B, kenapa dia tak masuk Malaysia? Kalau dekat Malaysia, dia punya saingan adalah Proton Persona yang pun discontinue pun. Kemudian kita ada Honda City. Kita ada juga Toyota Vios. Itu adalah saingan untuk Hyundai Accent ni. Dia bersaiz segmen B, dia bersaiz kecil yang setara dengan tu. Kegemaran orang Malaysia, harga dia murah, dia mungkin lebih senang dijaga, tapi dia memang dia tak masuk. So pengalaman saya bawa kereta ni, saya rasa saya suka dengan kereta ni. Tambah-tambah bila kita tengok daripada luar, kereta ni cantik. Daripada hadapan, dia punya grill tu dekat hadapan, logo dia besar dekat atas. Kemudian dia ada headlight dia tu dekat tepi, tapi dia tak duduk kat atas, dia duduk dekat bawah. Dia duduk dekat sama level dengan grill bahagian bawah tu. Dekat atas tu dia cuma ada logo dan juga grill chrome sepanjang-panjang daripada kiri ke kanan. So bawah headlight tu adalah fog lamp sikit. Bentuk hadapan ni saya rasa memang satu trend baru lah kot untuk future punya kereta ni. Untuk 5 tahun akan datang dia akan ada trend ini, trend chrome grill dekat bahagian depan memanjang. Begitu juga dengan bahagian belakang. Bahagian belakang pun sama juga. Bahagian belakang dia cuma X50 macam mana S70, Saga MC3 pun sama juga. Bahagian belakang tu lampu tu memanjang daripada kiri ke kanan tu. Memanjang. Lampu brake, lampu signal dekat tepi, kemudian lampu memanjang dekat belakang tu. So trend-trend kereta sekarang ni memang nak ke situ lah. Dia ada lampu dan juga grill yang memanjang dekat bahagian depan dengan bahagian belakang. Ini adalah sebuah kereta left hand drive. Dia punya kunci bukan keyless lah. Dia masih lagi menggunakan kunci, dia bukan keyless. Mungkin ini variant yang rendah lah kot. Dia ada paparan
kat sebelah kanan ni. Basically design ni adalah sama macam Proton Saga MC3 yang bersambung macam ni. Skrin kat sini, skrin kat sini. Dia cuma dua skrin. Yang ini dia tak pakai skrin lah. Yang ini dia cuma meter biasa. Kalau dekat MC3 tu dia adalah skrin dekat sini yang memaparkan meter. So sama juga kat sini, ini ialah infotainment. Tapi kalau kat sini dia pakai matte black. Kalau Saga MC3 dia pakai macam glass, macam skrin tu. So dia nampak bersambung. Itu je konsep dia. Tapi kalau kereta ni dia nampak lah membahagi macam ni. So mungkin Ascent yang higher variant dia ada skrin dekat sini. Itu yang saya kata agak menarik kereta ni. Agak menarik kereta ni. Dekat bahagian entertainment, bahagian aircon bawah samalah. Punya gear knob dia sedap pegang. Steering dia agak menarik. Nampak tak dia punya keunikan dia punya steering dia. Dia cuma dua spoke. Dia cuma satu, dua dekat sini. Kat bawah dia kosong. Masalah dia ialah bila bawa kereta ni, bila mana kita pusing ni, kita tak tahu mana atas mana bawah. So ini design yang saya tak apa nak minat lah. Saya suka ada benda dekat bawah ni yang saya boleh pegang dekat sini. Ni steering dia. Cuba tengok yang ini warna coklat ni. Yang ini cantik weh. Yang ni cantik. Walaupun kita katakan ini adalah sebuah kereta yang sedan segmen B, yang mungkin harga dia murah aja, tapi dia punya door trim belakang siap dengan aircon belakang, ada USB-C, ada dua dekat belakang tu. Cukup lengkap. Dia ada juga ISOFIX dekat kita ni, bawah sampai ke atas ada ISOFIX dengan lining yang warna coklat ni. Kerusi dia warna coklat. Yang ini mungkin orang Malaysia kurang sikit. Dia akan prefer untuk warna hitam ataupun bukan fabric, yang leather seat. Tapi dia punya bumbung dia pun color cerah. At least dia ada lampu dekat belakang tu. Dia bukan kat tengah ni, dia dekat belakang. Dia memang untuk penumpang belakang. Dan depan pun ada lampu dia. Hyundai dekat Malaysia bukanlah tak ada, tapi memang mereka daripada tahun 90-an memang mereka cuba untuk penetrate market Malaysia. Tapi Malaysia sangat dominannya adalah brand Honda dan juga brand Toyota. Dekat sini Honda tak banyak sangat. Yang dekat sini cuma Toyota sahaja. Dan kita juga ada dua brand national, iaitu Proton dan juga Pro 2. So mungkin itu salah satu faktor lah juga kenapa Hyundai susah nak masuk dekat Malaysia ni. So pada awal 90-an tu brand Hyundai ataupun kereta-kereta Hyundai ni seperti Ethos. Dia ada kawan saya pun dia pernah pakai Hyundai Ethos. Memang banyak masalah dia. Dari segi penggunaan minyak dia kuat. Kemudian nak maintenance dia pun memang susah lah. Sebab bila ramai orang tak pakai kereta Hyundai dekat Malaysia ni, susah lah untuk nak dapat dia punya pakan, nak dapat dia punya spare part pun susah juga. Evolusi Hyundai ni paling besar adalah pada sekitar tahun 2010 ke atas tu. Dekat situ Hyundai di bawah Sime Darby Motor, dia bawa masuk Hyundai Elantra, Hyundai Tucson ke Tucson? Hyundai Tucson lah. Hyundai Tucson, kemudian Hyundai Sonata, kemudian Santa Fe. So barisan kereta ni, line up kereta ni agak similar. Dia bentuk dia sangat similar antara satu sama lain. Dan dia, bagi saya bentuk dia sangat diterima ramai. Even Hyundai Elantra yang MD tu, saya rasa dia sama level lah macam kita punya Honda Civic FC, yang mana orang pada zaman yang lahir pada tahun 90-an ni akan tahulah, ni adalah kereta-kereta yang kita nampak di sport look, yang kita teringin nak pakai. Tapi sekarang Hyundai Elantra MD tu dan juga Honda Civic FC tu sangat banyak dalam pasaran second hand, dan harga dia pun sangat menarik, sangat murah. Ramai yang dah beli kereta-kereta tu dan pakai. Basically Hyundai Elantra MD memang boleh pakai. Harga dia murah, dia senang maintain, dan bagi saya dia sangat reliable walaupun dia adalah second hand. Kemudian dekat pasaran Hyundai dekat Malaysia ni yang saya perasan selepas tahun 2015, selepas 2020, dia dah start pasarkan kereta-kereta yang sama, Elantra, Sonata. Tapi harga-harga kereta ni dah bukan marhain.
Harga kita baru untuk Elantra pun dah 100,000 lebih. Sonata dah hampir 200,000 untuk sebuah sedan. Saya rasa untuk brand Hyundai ni memang dia target untuk golongan-golongan T20 lah untuk dekat pasaran Malaysia. Hyundai Accent ni pun walaupun dia harga marhain lah. Kalau masuk ni saya rasa mesti dia harga marhain. Dia akan lawan Honda City dan juga Toyota Vios dan juga Proton Persona lah. Mungkin dia adalah pilihan yang menarik selain daripada Honda dan juga Toyota. Even kalau saya boleh katakan, mungkin dia juga adalah pesaing yang menarik untuk Proton Saga MC3 tu pun. So itulah video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.